Saya hari satu peribahasa. Seperti biasa, jumpa lagi dalam sehari satu peribahasa. Hari ini peribahasanya berbunyi, api padam, puntung berasap. Maksudnya suatu perkara, satu isu yang telah lama selesai, kemudian diungkit kembali. Selalunya disebabkan oleh perbalahan ataupun persengketaan antara dua pihak. Yang kita selalu nampak ialah perbalahan antara parti-parti politik. Inilah yang dikatakan api padam, puntung berasap. Dah selesai dah. Ungkit balik. Satu perkara sikap yang negatif yang tidak perlu kita contohi. Jumpa lagi.